Baru saja selesai di Kad Jamin, pemandu lori muatan batu yang didakwa membunuh 9 orang anggota FRU telah ditahan semula atas kes mencuri lembu. Rudi Zulkarnain Makradi, 45 tahun. Oi, terperanjat saya bila dengar statement pembaca berita ni mengatakan dia ni dapati bersalah kerana membunuh 9 anggota FRU, sedangkan kejadian ni kejadian kemalangan. Kenapa macam tak puas hati je baca berita ni kan? Lepas tu yang kedua kan, lepas saja jamin terus kena tangkap pula kes curi lembu. Mencuri lembu ni saya pun tak faham. Banyak berlaku yang mana orang ambil saja lembu yang tepi jalan ni menyebabkan kereta aksiden dan sebagainya. Sepatutnya pemilik lembu tu sepatutnya boleh didakwa kerana menyebabkan lembunya bersepah kat tepi jalan. Jarang kalau orang nak masuk kandang-kandang lembu ni kan, nak pergi curi lembu tu kan. Sebab lembu ni mudah sangat nak jumpa. Tepi jalan menyebabkan kereta kita dilanggar ataupun dia masuk ke dalam tanah-tanah orang kampung makan hasil tanaman tu. Jadi selalunya dekat situ pun dah boleh dah. Kalau kita nak ambil lembu ni tak salah dah. Lagi satu bab dia ni kenapa dituduh membunuh sedangkan dia kesalahan buat kereta.